rasa mengingatkan cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana terus menonton podcast ini. Seperti biasa, saya akan menemubual tetamu saya supaya mereka dapat berkongsi pengalaman bagaimana mereka hilang deria penglihatan mereka. Hari ini saya bawakan Encik Muhammad Nuri Ajmal, okey, yang akan menceritakan kisah kehilangan deria penglihatannya. Apa khabar? Saya panggil Umi, panggil awak Ajmal lah ya. Ya, boleh. Okey, apa khabar Ajmal? Alhamdulillah, saya sihat, Umi. Nampak pun sihat Ya. dan nampak gembira. Betul. Ni pertama kali ke dalam set macam ini? Oh, ya, pertama kali, betul. Oh, jangan gemuruh. Okey. Baik, Relax. Okey. Alright. Cuba Ajmal intro sikit lah mengenai diri. Sekarang dulu pernah belajar di Geni Training Center dan sebagainya. Kemudian sekarang buat apa? Okey. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nuri Ajmal bin Kamal. Saya berasal dari Sungai Besar, Selangor. Sebelum saya masuk ke Geni GTC ni, saya belajar di Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jemaah. Sampai tingkatan berapa? Tingkatan 5 lah. Aha. Last 2010. So lepas tu baru saya hilang keupayaan mata dan 2014 baru saya masuk dekat Kentavili Ipoh dan baru masuk ke Geni Training Center ni lah untuk ambil kursus juruterapi urut. Okey, Ya. sekarang buat apa Ajmal? Sekarang saya bekerja sebagai jururut lah Di mana? di Brickfield, di Massage Brickfield. Station. Lama dah? Lebih kurang 10 tahun. Oh, lama dah. Ya. Kira macam otai jugalah. Okey. Boleh Okey. Umi nak tanya awak ya. Pernah tak terfikir yang awak akan hilang deria penglihatan? Untuk terfikir saya rasa tak pernah. Cumanya saya ada salah silah keluarga yang tak nampak pakcik saya. Oh, okey. Jadi bila saya tengok macam kenapa dia boleh tak nampak? Tapi pakcik saya tak nampak sebabkan kencing manis. Okey, So okey. macam bila macam tu dulu saya pernah lah kecil-kecil berlakon, pegang-pegang tongkat, Oh, jalan-jalan ya. tutup mata. Okey, okey. Cuma dah besar ni bila kita terfikir balik, ke sebabkan saya berlakon macam tu jadi macam ni lah. Dia terfikir balik lah, mungkin kifarah ke, ngejek kat jadikan rumah ke kan macam. Tapi bila secara asasnya memikirkan untuk jadi tak nampak tu tak ada lah. Ada lain-lain keluarga, ahli keluarga yang juga hilang deria penglihatan? Tak ada. Dia seorang je. Ada. Oh, ada lagi. Arwah pakcik saya, kira abang ayah saya lah. Itu pun kencing manis juga. Okey, okey. Okey, dan memang tak pernah terfikirlah yang tak pernah. awak akan hilang deria penglihatan ya. Ya. Okey. Soalan seterusnya lah ya. Sama juga background you kan. Sebagai seorang memang juru urut ni, Umi selalu kata bukan tukang urut ya. Umi selalu kata juru urut. Because nak jadi juru urut tu pun itu adalah satu kepakaran. Dah lama dah kan? 10 tahun dah? 10 tahun ada. Okey. Dan juga telah mendalami ilmu perurutan sebelum jadi juru urut. Ya, betul. Belajar di sinilah, Belajar lah di Geni Training Center. Dan Umi juga difahamkan sebelum tu awak belajar di Kintaveli. Betul. Kita punya MAB punya pusat kat sana. Ya. Dekat sana apa yang awak belajar? Sana belajar macam pemulihan lah, untuk belajar Braille, Rumi dan Jawi. Dia ajar untuk mobility, lepas tu daily living skill kita, macam nak kemas kita punya persekitaran, cara dia ajar masak-masak benda yang asas untuk kita survive lah kat luar nanti. Senang lah, tak macam tak harapkan orang sangat untuk jaga kita, so kita kena independent lah. Betul. Dan berapa lama dekat sana? Sana dekat 6 bulan je. 6 bulan. Ya.
Okey. Dan pada pendapat awak, sebab awak ni dikategorikan sebagai adult blind. Ya, Okey, bukan born blind. betul. Adakah program di sana tu membantu pada awal-awal dulu untuk belajar hidup sebagai OKU penglihatan? Kalau untuk secara keseluruhannya tak sangat lah, sebab saya tak menggunakan pun braille tu. Okey. So bila kita macam mobility tu, hanya mobility lah yang lebih membantu untuk keseluruhan hidup sekarang. Okey, Ya. okey. Maknanya itu asas lah Asas. kepada sesiapa saja kalau dah hilang deria penglihatan, memang digalakkan untuk pergi ke belajar, bukan belajar lah, melalui satu fasa selama 6 bulan untuk belajar living skill. Betul. Maknanya macam cara nak makan kot, cara nak bergerak, macam tu. Ya, Sebab bukan senang ya daripada nampak kepada totally blind. betul. Okey, Ajmal, macam mana awak mula-mula sedar dan dapat tahu yang awak ada masalah penglihatan? Cerita sikit. Kalau ada masalah penglihatan tu mungkin sekolah menengah, tapi kalau ada masalah mata daripada sekolah rendah. Okey, apa beza antara dua? Beza dia waktu sekolah rendah tu je hanya gatal yang mata merah tapi tak berair. So Okey. so kalau selalu orang katakan macam mata merah berair, takut jangkit mata. Tapi tak, saya tak berair, cuma dia merah. Lepas tu cikgu kata, jangan pergi sekolah dululah. Takut jangkit kawan-kawan. So macam kalau fikir balik, sampai sudahlah tak ke sekolah sebab mata memang merah sentiasa. Tapi waktu tu hanya detect allergic sebab pergi dekat pakar. Dia kata allergic lah. Dia kata, Awak terus pergi ke pakar masa Ya. kecil tu? Ya. Oh, hebat. Darjah 6. Ya, Ya. sebab ayah dan mak bawa ke pakar. Ya. Because kalau biasanya dalam pengalaman Umi lah bertahun-tahun dengan MAB ni, biasanya kalau ada masalah mata je kan, semua pergi buat cermin mata. Tapi masa tu, walaupun merah, masih nampak. Masih nampak? 100%. Ya, betul. Oh, okey. Itu yang dia bawa ke doktor tu ya? Ya, betul, bawa doktor. So dah jumpa pakar tu, dia bagi ubat. So dalam tempoh 3 bulan dia okey lah. Lepas naik ke sekolah menengah, saya rasa dalam tingkatan 3 dia jadi balik. Gatal tu, saya macam ni gatal allergic mata je lah ni. So kita ambil inisiatif sendiri. So pergi dekat farmasi, cari dekat, tak jumpa doktor pun, kat kaunter tu cakap nak beli ubat mata untuk gatal. So titis tu lama-lama sampai ke form 5. Dekat-dekat dengan trial SPM, baru mata tu macam kabur lah. So bila cahaya terlalu terik, kita kasi silau yang macam tak nampak. So bila terlalu gelap, kita akan tak nampak bayang. Kalau mata normal kan, kalau gelap macam tu kita akan nampak bayang bentuk pokok ke bentuk bangunan. So kalau macam mata waktu tu je, kalau gelap betul. So kita rasa macam ni rabun malam kot ni. Kita assume macam tu je lah. Tapi kan masa awak pergi beli dekat farmasi tu, Ya. awak tak tahu pun yang ubat tu, siapa yang recommendkan ubat tu? Tak ada, sebab kita Awak minta aja dekat farmasi tu, cakap dia- farmasis tu bagi aja. Ya. Awak tak tahu pun ada kesan sampingan dan sebagainya. Tak tahu. Kita rasa So macam awak relax je lah, maknanya kan. relax lah. Reda lah, gatal ya, sangat gatal. gatal. Oh, dan mata tu warna merah tu masih ada? Ataupun dah reda juga? Merah tu masih ada. Masih ada. Ya. So awak pakai benda ni setiap hari, berapa kali awak titis? Kalau saya, kalau gatal titis lah. Kalau macam sehari tu 3 kali gatal, 3 kali titis lah. Oh, okey. Dan masa awak titis tu reda gatal tu? Ya, reda gatal lah. Okey. Dan awak tak tahu yang itu ada kesan sampingan? Farmasis tu pun tak bagi tahu? Tak beritahu. Oh, okey. Berapa lama awak gunakan ubat tu? Daripada tingkatan 3 sampai tingkatan 5 ada 2 tahun lah. 2 tahun. Okey. Masa 2 tahun tu, ada tak awak merasakan yang penglihatan awak makin merosot? Ya, ada. Macam mana awak sedar? Saya sedar kalau macam saya belajar tengok whiteboard. So bila cikgu tulis dekat whiteboard, saya tak nampak tulisan tu. Saya hanya nampak whiteboard je. Tu nombor 1 lah.
Yang nombor 2, bila malam kita tengok mentol, so dia punya cahaya tu tak betul-betul sharp, dia macam cahaya tu kembang. Okey. Itu yang macam saya rasa ada masalah pelita mata pada permulaan, tapi saya still nafikan macam rabun. Awak tak panik pun? Tak Tak cakap dengan mak dan ayah? tak ada. Cikgu? Cikgu pun tak. Sampai Awak- betul-betul tak nampak baru diorang terkejut. Yang saya ada. Kenapa awak tak ceritakan pada mak dan ayah dan juga pada cikgu? Saya tak tahulah. Dia rasa macam benda tu macam benda macam okey, biasa. Benda biasa. Sebab saya macam saya dah pernah nampak saya punya pakcik yang cacat penglihatan juga. So saya benda macam saya dah tahu benda tu yang okey, pakcik saya tak nampak dah 2 orang macam mana. So kalau jadi kat saya rasa benda tu bukan satu benda yang baru. Oh, Ah, macam tu? ya. Oh. So dia rasa macam biasa. Tak nampak. Ada tak awak cakap dengan pakcik awak? Tak ada. Awak tak cakap dengan cikgu, awak tak cakap dengan mak dan ayah, awak tak cakap dengan pakcik awak. Jadi awak pendam je seorang, awak terima je benda tu. Terima je. Oh, okey. Tak pernah terfikir nak bertanya. Apa jadi pada aku ni? Tak pernah. Tak pernah, sebab saya punya mindset fikir rabun je ni, rabun. Bila dah Okey. jumpa doktor kata ada masalah mata, glaukoma, macam glaukoma ni apa? Dia terangkanlah glaukoma ni ada tekanan dalam mata. Bila tekanan terlalu tinggi, dia akan menekan saraf mata untuk jadi saraf tu rosak dan hilang penglihatan. So macam baru saya terfikir, akan buta ke? So waktu tu doktor pun cakap akan buta, hilang penglihatan dalam tempoh 5-6 tahun. So saya pun still menerima macam buta ke? Okey lah. Relax je. Relax je. Masa tu kan, masa pergi jumpa doktor tu, ayah ada, mak ada sama. Ada. Apa respon diorang? Tak terkejut? Diorang terkejut satu, dan sedih lah kalau boleh macam mana cara rawatan. Sampai ayah pernah tanya, boleh ke gantikan biji mata ni untuk ni kan, sampai kalau boleh ayah tu nak dermakan lah. Lepas tu doktor cakap sebab yang rosak ni bukannya biji mata tu, je saraf. Jadi kalau saraf tu rosak tak boleh tukar lah. Ya, saraf memang tak ada gantinya. Betul. Okay. So masa berbincang dengan doktor tu, mak dan ayah ada bersama. Ada. And respon diorang, ayah bersedia sanggup untuk mendermakan matanya. Ya. Allahu Akbar. Tu pengorbanan seorang ayah. Betul. Lepas tu apa jadi? Lepas tu mula-mula sebelum buat operation tu, doktor bagi dulu buat untuk turunkan tekanan mata dalam masa tempoh seminggu. Lepas seminggu tu pergi balik jumpa doktor tu, dan tekanan still sama, tak turun, still tinggi. Berapa tekanan masa tu? 40. Oi, tinggi juga. 40. Masa doktor kata tekanan dalam mata, awak terkejut ke awak macam blur je? Blur sebab tak tahu kan tekanan apa ni. Apa ni tekanan Apa ni? tekanan Ya tak? ni? Orang tahu darah tinggi aja ada tekanan kan? Tak tahu. So, Tambah pula awak masa tu buat tingkatan 5. Ya. Kelima. Macam mana awak menghadapi peperiksaan SPM? Hari pertama lah yang saya tak nampak tu. Untuk kira hari pertama SPM saya tak nampak, tapi saya still kena datang sekolah untuk buat bagi tahulah pengetua dan ketua pengawas untuk yang saya tak boleh ambil SPM tu. So saya datang. Lepas tu kawan semua terkejut. Kenapa berpimpin macam pengantin? Ada member cakap kan, macam pengantin jalan dia berpimpin. Lepas tu saya dah duduk dekat saya punya meja, so saya still tak tahulah. Dia nampak kertas putih tapi saya tak nampak tulisan. So tak tahulah ni depan ke belakang ke atas ke bawah ke apa kertas tu kan. Saya duduk. Lepas tu pengetua sekolah jumpa ketua pengawas peperiksaan tu, bagi tahu saya tak boleh ambil, dan lepas tu bagi tahu semua sampai kerani sekolah tu bawa saya ke hospital lah untuk dapatkan rawatan mata tu. Kenapa, puncanya macam mana, macam tu. Imagine, benda ni berlaku pada hari pertama awak nak ambil SPM. Sebenarnya sebelum tu lagi dia dah Tapi yelah, maksud saya masa awak nak ambil, nak duduk SPM tu, paper pertama. paper pertama. Masa itulah cikgu baru tahu yang awak ada masalah. Betul. Ush, dahsyat ya. Tuan-tuan dan puan, cuba dengar tadi apa Ajmal kata. Hari dia nak ambil SPM tu lah,
baru cikgu tahu dia ada masalah penglihatan. Dan satu tadi Ajmal ada sebut tentang eye pressure. Ya. Awak dapat tahu yang pressure tu naik masa awak pergi jumpa doktor. Ya, betul. Sebelum tu ada tak awak merasa macam pening kepala ke apa semua? Tanda-tanda awak ada masalah penglihatan. Sakit mata, sakit apa tak ada. Saya tak rasakan benda tu. Mm-hmm. Dia cuma gatal yang Gatal aja. The main gatal thing saja. is gatal ya. Gatal. Pening pun tak ada. Pening tak ada. Walaupun pressure mata tu masa tu 40. Ya. Masa doktor kata pressure mata 40 tu, apa doktor kata kat awak? Dia kata macam 40 tinggi sangat ni. Tak ada sakit kepala, sakit mata ke? Saya cakap tak ada pun. Tinggi sangat ni. Dia cakap tinggi tu macam mana? Rendah berapa? Saya tanya. Dia kata rendah tu 20 ke bawah lah. Ya. Macam tu. Saya macam tingginya. So macam doktor kata lah kalau untuk apa tekanan darah ni dah kena stroke ni. Yes. Macam yes. tu. So macam ya ke? Tapi tak ada sakit pun tak ada. Sampai doktor pun pelik. Tak sakit langsung tak ada. So macam doktor pelik, macam dia bagilah ubat untuk turunkan tekanan mata tu lah. Berapa lama awak makan ubat tu nak turunkan? Permulaannya seminggu je lah. Doktor bagi tempoh seminggu untuk tengok progress turun tak turun. So dah seminggu tak turun, lepas tu jumpa doktor balik untuk next appointment tu, and this masuk ward. Doktor pantau kat situ still turun sikit dan doktor buat appointment, terus pergi hantar ke Dapatul Intan, hantar ke Ipoh dan terus buat operation lah untuk turunkan tekanan mata tu. Okey. Yeah. Masa operation tu dia pakai bius penuh lah. Bius tidur penuh. Bius tidur. Ya. Tak panik awak masa tu? Awak relax aja? Relax lah. Aduh, awak ni tak takut pun. Mesti yang lebih panik tu ayah dan mak. Because orang kalau bius penuh ni dia memang takut. Awak tak takut? Tak ada sesuatu. Tidur ni. Doktor kata ni tidur macam tidur tau. Awak ni jenis orang yang relax nampaknya. Rasa macam tu jugalah. Okey. Dan lepas awak sedar daripada operation tu, apa yang berlaku seterusnya? Lepas operation tu ke? Lepas operation tu dia punya tekanan terlalu rendah sangat. Pula dah. Macam 2, 3 macam Allah. tu je. Lepas tu mungkin bila lepas tu penglihatan tu okey sikit lah daripada yang sebelum operation. Cuma doktor kata terendah sangat pula tekanan ni. Mungkin lepas tu buat balik, nak dapatkan tekanan tu yang normal. So lepas dah buat untuk kali kedua tu, baru dapat yang stabil punya tekanan lah dalam 10, 11, 12 macam tu. Yeah. So rawatan itu maknanya awak dibedah 2 kali. Kalau di Ipoh 2 kali. 2 kali. Yeah. Dan berapa lama mengambil masa untuk pulih daripada rawatan tu? Saya daripada mula rawatan tu 2 minggu lah dekat Ipoh. Dalam hospital? Dalam hospital, ya. Okey. Lepas tu, lepas balik ke rumah, apa yang berlaku? Macam mana penglihatan awak? Penglihatan jadi lebih baik lah daripada sebelum yang buat operation. Memang kalau tengok kertas, tak nampak tulisan. So bila lepas buat operation tu, kita boleh tengok lah screen TV tu, boleh baca dia punya subtitle. So, kalau baca surat khabar tu boleh lah kita nak baca yang tulisan yang bold, yang tulisan gelap-gelap sikit, yang besar-besar kita boleh baca dah. So kalau nak keluar rumah, kita dah boleh tengok persekitaran jalan tu, bentuk dia punya persekitaran jalan, macam mana pokok kat mana. So dah boleh lah untuk lepas. Nampak lebih jelas daripada dululah. Ya, betul. Okey, berapa lama pula yang tiba-tiba pula hilang semula? What happened sebenarnya? Lepas dah dapat penglihatan tu, berapa lama pula tiba-tiba hilang pula? Sebab doktor kata glaukoma ni ada macam beberapa kategori. Agresif tak agresif. So saya punya dikategorikan agresif. Agresif? Dia kata, dan doktor bagi masa macam mana? Apa explanation doktor? Dia kata lepas buat operation ni,
Ni hanya sementara sebab dia kata waktu tu saya muda. So dia punya proses pemulihan untuk pembedahan tu cepat dan kategori saya punya glaukoma ni agresif. So dia cepat untuk serang balik saya punya tekanan mata tu lah. Okey. Jadi daripada tempoh lepas operation tu doktor anggaran macam 4-5 tahun je lah macam tu. Tapi saya boleh survive sampai 8 tahun Alhamdulillah. Sampai 8 tahun. Tapi lepas buat operation yang memula dekat Ipoh tu, saya ada buat operation juga untuk tukar kanta mata kiri sebab bila terlalu banyak pakai titis mata untuk turun kanta kanan, dia akan jadi selaput dekat kanta. Okey. Lain pula ceritanya. Lain pula cerita dia. So awak kena buat rawatan pula untuk itu. Ya. Okey. Dan operation sekali lagi. Operation lagi sekali. Berapa kali pula yang itu? Yang tu sekali je untuk tukar kanta. Okey. Lepas tu awak bertahan selama 5 tahun. Ya. Okey, I mean boleh nampak dan boleh menjalani kehidupan. Tak adalah hilang deria penglihatan. Belum, tak hilang lagi masa belum tu. sepenuhnya lah waktu tu. Okey. So then what happened lepas tu? Lepas tu adalah saya dengar kawan-kawan saya dengar satu radio negeri ni lah. Ada kawan tu nama dia pakai nama Zack. So ada kawan-kawan pendengar lain kata dia tak nampak juga. So macam macam mana dia boleh contact nak buat SMS, main Facebook. So macam teringin nak tahu macam mana dia buat sebab dia tak nampak juga. So saya dapat dengan contact number si Zack ni. Lepas tu saya tanyalah macam mana apa yang perlu ada untuk orang buta, macam mana dia boleh main Facebook. So dia ceritakan lah kena ada handphone yang sekian-sekian, kena ada apps ataupun software yang sekian-sekian untuk memudahkan orang buta ni menggunakan gadget. So dia cerita dulu sebelum ada namanya talk bags, vocalizer semua ni, voice over, namanya talks je install kan. So saya inisiatif lah beli handphone. Saya datang ke KL, cari orang yang nama yang dicadangkan tu. Saya jumpa orang tu untuk dapatkan talks tu saja, untuk bagi kita boleh hidup macam mana orang lain boleh menggunakan gadget lah. Tanpa suruh, contoh kalau orang hantar SMS, nak suruh orang bacakan ni SMS siapa hantar, apa SMS dia. So macam dah tak ada privacy kan. Jadi kat situlah saya punya inisiatif lepas tu. Dan lepas tu dia kata nak tak nak kena ambil juga kemahiran apa semua untuk survive diri sendirilah, untuk bekerja ke apa semua. So kat situ baru saya dapat kekuatan lah, macam dah sampai bila kan nak duduk rumah, nak harapkan orang jaga kita sampai bila. So lama-lama orang pun ada kehidupan sendiri, macam adik-beradik mungkin waktu tu belum berkahwin. So mungkin dia akan boleh fokus lah apa yang kita nak, dia boleh ikut turutkan kehendak. So lama-lama dah kahwin, mungkin dia akan fokus dekat family dia sendiri. So macam mak ayah pun lama-lama akan tua, mungkin akan pergi tinggalkan kita. So kita pun nak tak nak kena untuk independent lah. So kat situ ada kekuatan keberanian. Saya beritahu lah saya punya mak ayah macam nak pergi ke Brickfield lah, belajar urut. Lepas tu mak ayah macam siapa kawan kat sana, macam ada tentangan sikit lah kan, macam mana kat sana, kawan ni siapa, duduk mana nanti, makannya macam mana, dia risau kan. Jadi macam masa tu awak berapa umur awak? Waktu tu 20-21 macam tu. 20-21. Lepas SPM lah tu. Okey. Jadi masa tu berapa, kalau ikut percentage, berapa persen tinggal penglihatan awak? Kalau waktu tu ada dalam 50 ke 60 lah. Still quite, kiranya still okey lah. Dua-dua belah ataupun sebelah saja? Belah kiri je. Belah kiri aja. Yang belah kanan memang dah tak boleh. Belah kanan tak perasan, tak tahu bila tak nampaknya. Okey. So belah kiri tu masih 50%. Betul. Masa awak datang berhijrah ke KL. Ya. Okey. Tadi Ajman ada sebut tentang sebelah mata je, belah kiri aja masih ada. Ya. 50%. Betul. Umi nak tanya, selain daripada you dah menjalani operation 2 kali campur 1, 3 kali dah. Right? Kemudian ada makan ubat. Ada.
doktor bagi. Doktor bagi. Selain pada tu, ada tak you rasa you perlu makan suplemen? Ataupun orang yang suggest pada you? Waktu tu adalah dulu kan macam ada apa viral apa kopi mata. So pernah cubalah minum untuk 2-3 kotak kopi mata, tapi macam tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa Saya stop pun. lah. Okey. Tadi kan Ajmal juga ada sebut tentang you ni suka tengok gadget juga ya? Ya. So kan setelah hilang deria penglihatan, tinggal sebelah aja mata, sebelah kiri tu masih lagi suka menengok gadget-gadget. Waktu tu dah kurang lah, sebab bila kita terlalu fokus sebelah mata untuk tengok gadget, dia sangat memberi tekanan dekat mata dan mata cepat kering, cepat letih. Yes. So nanti buatkan kepala pening. Yes. Jadi waktu tu macam saya dah kurangkan main Game. gadget game semua. So banyak dengar radio lah, ceramah. Banyak dengar audio lah. Audio, ya. Tak payah guna mata lah. Ya. Alright. Dan apa namanya, itu sangat penting diketahui oleh masyarakat, sebab sekarang ni orang student ya, budak-budak sekolah suka sangat dengan e-sports dan sebagainya. Betul. So itu sangat-sangat penting. Okey, dengan 50% sight sebelah mata, awak masuk ke sini, ke Gurney Training Center, dan awak ambil bidang juruurut tadi kan? Betul. Okey. Mengenai penyakit mata tu juga, masih lagi ya. Masa you menerima rawatan tu, doktor buat operation. Ya. Doktor ada bagi ubat. Ada bagi ubat juga. Ada. Pil-pil dan sebagainya kan? Dia banyak kepada macam ubat titis lah. Ubat Pil titis. tak sangat. Pil tak sangat. Dan selain pada tu, bagaimana dengan nutrition, makanan dan sebagainya? Ada tak pula kadang-kadang kita, tok nenek kita lah, secara tradisi, macam the Chinese people, dia ada TCM. Okay. Macam kita macam mana? Saya Orang lebih Melayu. banyak makan lobak lah. Lobak kalau order dekat kedai makan pun air carrot, jus carrot. Yang macam tu lah, orang kata macam kalau tu Yes, tengok daripada dulu orang kata carrot tu kan, untuk mata. Lepas tu banyak tengok benda hijau. Kebetulan rumah saya dekat dengan sawah padi. Okey, wow, bestnya. Bila pagi tu jalan kat luar tu tengok sawah padi hijau macam tu, orang kata boleh terapi mata kan. Itulah saya amalkan, macam saya tak pagi tengok apa benda-benda hijau macam tu. Salah satu daripada soalan yang Umi selalu tanya kepada tetamu-tetamu Umi kan, masa Ajmal mengalami deterioration, makin lama makin kurang, sekarang ni berapa persen tinggal? Sekarang ni negatif lah kot. Negatif dah. Negatif Okey. Berapa lama daripada tadi tu 50% tu sampai ke tahap yang 0% now? Berapa lama? 5 tahun? Lebih 5 tahun lah, dalam 7 tahun lebih kurang macam tu. Okey. Tahun demi tahun, makin lama makin merosot. Bagaimana awak menerima hakikat ini? Saya disebabkan macam saya cakap tadi kan, lepas saya tak nampak, saya kurangkan untuk tengok gadget, lebih kepada macam lebih mendengar audio. Okey. So banyak lebih dengar pada motivasi, ceramah. So kadang-kadang bila kita menerima satu benda tu dengan ceramah, orang katakan kadang Allah akan uji hamba-Nya tak lebih pada kemampuan hamba-Nya. Yes. Maknanya saya menerima macam ujian ni saya mampu. Jadi siapa saya nak pertikaikan apa yang Allah bagi. Disebabkan tu juga saya rasa saya orang yang relax. Jadilah. Tak ada nak panik sangat, tak ada nak memikir sangat masalah. Macam ni tak nampak ni, macam mana akan datang. Tak ada, saya tak fikir benda tu. So macam dah ada jadi. Apa yang ada terima. So kalau ada apa yang tinggal, jalani je. Maknanya dalam bahasa puisi Syidi kan, berdamai dengan takdir. Kan? Betul tak?
Okey. Dan siapa yang memberikan kekuatan? Sebab awak ni macam Umi tahulah kita orang Islam kan, kita berbalik kepada Al-Quran ya, dan juga hadis dan sebagainya. Tapi sebenar-benar di samping itu sendiri, siapa yang memberi kekuatan kepada Ajmal sebenarnya juga? Sebenarnya dia ada sikit termotivasi sebab saya punya ayah pernah cakap, kalau dia tengok saya sedih, dia sedih. Allah hai. Jadi disebabkan tu saya tak nak sedih untuk membuatkan ayah tak sedih. Aduh, Saya hai. kena untuk kuat, ceria, Ya. untuk macam tak lain sangat lah. Salah mata ni, terlalu memikirkan kemurungan, terlalu banyak berdiam, tak Ya. saya kan jadi macam biasa. Bercakap, nak apa buat. So kadang-kadang orang macam kesian macam tak payah buat lah, tak nampak tu, tak apa duduk kita rasa macam tak apa, boleh je, ajarlah macam mana kita nak buat. So kita cuba untuk bukan menafikan kekurangan, maksudnya kita apa yang orang buat kita boleh juga buat sebenarnya. Tunjukkan ke orang macam tu. Sebabkan tu saya rasa macam ada sikit kekuatan yang daripada segi ayah saya cakap macam tu lah. Nampaknya awak ni anak ayah, bukan anak mak. Saya rasa ya. Because Umi punya tetamu kebanyakannya kan anak mak. Yeah. Tahu, Alhamdulillah anak yang soleh. Dan pasti ayah bangga dengan awak ya. InsyaAllah. Tentang kekuatan itu. Ya. Sebab sekarang ni awak, maknanya kan awak tidak melalui fasa stres. Tak ada. Wow, Alhamdulillah. Sebab ramai di luar sana kan, sekarang lah, zaman sekarang ni kan, sikit-sikit stres kan. Tapi awak tidak. Maknanya betul-betul lah awak telah berdamai dengan takdir. Betul lah tu, kata Syidi. Alhamdulillah. Dan ini mungkin pendidikan di rumah dan sebagainya. Betul. Dan ayah menjadi contoh teladan bagi awak untuk bangun dan menghadapi keadaan ini. Betul? Betul. Okey. Ajmal, dalam program Umi ni kan, pengalaman tetamu-tetamu Umi tu, Umi pasti dapat memberi inspirasi kepada penonton-penonton. Mungkin bukan dari segi hilangnya deria penglihatan, tetapi cara kita menerima ujian dan bagaimana kita, orang sekarang kata move on. Tapi selalunya kalau sebut move on tu, orang putus cinta ataupun lepas bercerai. Yeah. Kan? Macam kita tengok kat social media lah sekarang kan, macam-macam cerita kan. Move on. Tapi dalam konteks awak, dalam program ini sangat penting kerana dia dapat memberikan macam mana sebuah pengalaman awak tu sangat-sangat berharga lah kepada orang yang menonton. So dalam kes awak ni, satu tadi awak kata awak dah menerima hakikat. Okey, dan nampaknya awak ni seorang yang sangat relax. Dan awak ada satu kekuatan, iaitu kasih sayang ayah. Yeah. Yang awak sangat rapat dengan ayah. Apa pesan awak kepada masyarakat Malaysia yang akhir-akhir zaman ni senang sangat stres? Itu satu. Banyak lagi ni Umi nak tanya ni mengenai pesan awak kepada masyarakat Malaysia daripada pengalaman awak lah. Kalau saya, kalau stres, buat je benda yang kita suka. Apa yang kita suka buat. Contoh kalau macam saya lebih suka bersukan. Apa sukan awak main? Saya main football, goalball. Kalau sekarang lah. Umi tahu awak ni pernah bertanding di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa? Ya. Dalam apa? Dalam, Permainan apa? Kalau antarabangsa kebangsaan tu bola sepak orang buta, blind football. Okey. Paralimpik lah ni. Paralympian. Belum tahap tu lagi. Kita tak Asia ni je. Para ASEAN. Para ASEAN. Ya. Oi, hebat lah tu. ASEAN tu. Main position apa ni? Football. Saya bagian defender. Uish, terror. Defender. Hebat tu. Ya. Lain pada football? Kalau selain football, goalball. Okey. Dulu ada jugalah berenang dengan tu. Ya. Kawan saya tu. Tak, Umi pun dapat tahulah
daripada perisik-perisik Umi Aha. yang awak ni juga adalah perenang. Ya. Berenang dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari hujung ke hujung lah. Ingat kot daripada Penang daripada Penang Island ke mainland, tak ada. Tak ada lah. Bukan buat rekod macam kita Oh, suka dekat kenapa mana. tidak buat macam tu? Ini awak minat dalam bidang-bidang ini setelah awak hilang deria penglihatan. Tak. Sebenarnya saya memang aktif sukan daripada sekolah rendah lagi. Okey, Sekolah okey. menengah pusat aktif. So bila kita dah biasa buat benda yang kita suka, macam bila kita suka buat benda kita relax, kita tenang. So kenapa bila tak nampak kita nak kena hadkan, kita nak tinggalkan semua benda kita suka. So Very good attitude. yeah. Sangat penting. So, sekali lagi, pesan kepada rakyat Malaysia ni yang pada ketika ini tak kira tau orang muda ke, kanak-kanak ke, Yeah. orang tua ke, semua perkataan stres tu sinonim sangat dengan rakyat Malaysia sekarang. Pesanan awak kepada mereka. Pesanan lah. Macam mana menghadapi apa kata orang, situasi yang boleh membawa ke arah stres daripada pengalaman awak. Kalau saya peribadi, kalau saya tengah stres tengah satu benda tu, saya akan tinggalkan dulu benda tu. Saya tak akan fokus. Contoh saya mungkin stres dengan kerja, saya tak akan buat kerja tu dulu. Walaupun kerja tu saya kena siapkan, tapi saya akan Relax dulu. Bila kita dapat balik kita punya mood, kita punya emosi yang bagus, baru kita buatlah. Baru kita boleh buat kerja tu dalam keadaan bagus, selesaikan dengan keadaan yang cemerlang. So tu saya kata tadi, kita kena buat benda yang kita suka. Cari apa yang kita suka buat. Tapi mengikut landasan undang-undang dan syariat lah. Betul. Ya, tak bolehlah buat benda-benda yang menyalahi agama kita kan. Betul. Okey, itu dari segi kawalan emosi dan juga berhadapan dengan krisis lah, berbagai krisis kan. Yang kedua, mengenai pesan awak mengenai penjagaan mata. Okey, penjagaan mata kalau untuk sekarang, mana-mana orang pun tak kira umur, peringkat, usia akan terdedah dengan gadget yang sentiasa ada kat tangan kan. Ya. Jadi nombor satu, kalau boleh hadkan penggunaan, terutama jangan guna pada tempat yang gelap. Ya. Sempat kalau tempat gelap kita tengok skrin, itu lagi akan cepat untuk membuatkan kita ada masalah penglihatan lah. Mungkin akan bermula dengan rabun, silau yang tinggi. So lama-lama bila kita dah biasa keadaan tu, kita akan daripada tak pakai cermin mata, mungkin akan pakai cermin mata. So bila dah pakai cermin mata dah terbiasa, mungkin dia punya power lagi tinggi. Itu pun termasuk salah satu untuk kerosakan penglihatan juga kan. Ya, walaupun dia sekadar rabun. Jadi kalau yang lain mungkin jaga kesihatan lah, untuk macam jangan ambil yang rokok ke, alkohol ke, nutrition lah, nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik. Okey. Soalan seterusnya, last kali ya. Apakah pentingnya rakyat Malaysia secara umumnya mengetahui tentang perkara-perkara mengenai penyakit mata? Macam soalan tadi? Penting ke rakyat Malaysia mengetahui serba-serbi mengenai penyakit mata? Sangat penting. Mengapa? Sebab saya dah pernah ada dekat dua situasi yang saya pernah nampak dan saya pernah tak nampak. Walaupun saya dah biasa dalam keadaan yang sekarang untuk tak nampak, tapi bila tak hilangnya penglihatan tu, sangat mengganggu keseluruhan hidup, untuk mungkin dari sekarang ataupun akan datang, kepada sesiapa yang mungkin tak boleh menerima keadaan. Sebabnya ada satu puisi kawan saya lah kan. Dia kata lebih kurang Cina ke, mungkin dia punya butir-butir perkataannya. Antara diri mana yang Allah dah pernah pinjamkan dekat awak, yang awak nak rela ditarik balik. Okey. Jadi saya tahu kawan awak tu siapa. Jadi jangan tanya saya apa yang nak diambil, sebab saya pernah
rasa macam mana hilangnya penglihatan. Jadi mata sangat penting lah untuk kehidupan. Tak ada mata palsu. Betul, tak ada mata palsu. Gigi ada gigi palsu. Betul. Okey. Sangat bermanfaat tuan-tuan dan puan-puan setelah mendengar kisah perkongsian, kisah hidup dan juga perkongsian Ajmal tadi. Ingat, tidak ada mata palsu. Mata palsu itu kosmetik sahaja. Dia tidak berfungsi. Oleh yang demikian, kita hendaklah nombor satu, mengetahui tentang ilmu penjagaan mata, penyakit-penyakit mata, dan yang ketiga, tukar sikit lifestyle kita. Okay? Instead of duduk aja dalam bilik, terutama sekali orang-orang muda. Tapi termasuk juga warga emas kadang-kadang ya. Instead of main telefon aja kan sepanjang masa, dalam gelap pula tu, keluar, exercise, lari di padang ataupun pergi ke tepi laut ke, menghidu udara yang nyaman dan sebagainya. Okey, bagi pihak Malaysian Association for the Blind, Persatuan bagi Orang Buta Malaysia, Umi nak ucapkan berbanyak terima kasih Encik Ajmal kerana sudi menjadi tetamu Umi dalam program Cerita Tentang Mata. Sama-sama, terima kasih juga jemput saya untuk dalam Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.